402 bab yang keempat, Al-Hiwar As-Sani. Dialog yang kedua di muka surat 93 dan 94. Tajuk untuk dialog yang kedua ialah Al-Mukalama Al-Hatifiyah. Al-Mukalama, perbualan Al-Hatifiyah, telefon. Ataupun panggilan telefon. So ini dialog di antara Muwazzaf Khidmah Al-Umala, Muwazzaf Khidmah Al-Umala dan Luqman. Muwazzaf ialah pegawai khidmah, Al-Umala ialah customer service. Luqman lah nama lelaki. So dua-dua kat sini muzakkar, lelaki, Muwazzaf dan Luqman. Kita tengok apa yang pegawai itu cakapkan. Alu marhaban, kaifa yumkinuni musa'adatuka al-yawm. Alu, hello. Marhaban, hai. Kaifa, bagaimana. Yumkinuni, saya boleh. Musa'adatuka, musa'adah, tolong. Kamu ataupun awak, untuk muzakkar, lelaki, anta. So musa'adatuka, tolong awak, tolong kamu. Al-yawm, hari ini. Apa yang saya boleh tolong awak hari ini? So Luqman pun reply. Marhaban bik, ishtaraitu al-malabis abra al-internet munzu usbu'ain wa lil'asaf lam tasil hatta al-an. Marhaban bik. Marhaban bik, hai, lah reply kepada marhaban. Ishtaraitu, saya telah beli ataupun saya telah membeli. Ini fi'il madhi. Ishtaraitu, saya telah membeli. Al-malabis, pakaian-pakaian. Abra, melalui. Al-internet, internet. Munzu, sejak. Usbu'ain, 2 minggu. Wa, dan. Lil asaf, duka citanya. Lam, tidak. Tasil, sampai. Hatta, sehingga. Al-an, sekarang. So pakaian-pakaian tadi tu lam tasil, tidak sampai ataupun belum sampai lagi sehingga sekarang. Kemudian pegawai tu pun reply. Pegawai reply, ana asif li sama' zalik. Ma al-malabis allati ishtaraitaha. Ana, saya, asif, minta maaf, li, untuk, sama', mendengar, zalik, begitu, ataupun I am so sorry to hear that. Ma, apakah? Al-malabis, pakaian-pakaian, allati, yang, ishtaraitaha. Ishtaraita ialah fi'il madhi yang telah lepas. Ishtaraita maksudnya awak telah beli. So dia tanyalah, pegawai tu tanya, pakaian apa yang awak dah beli tu? So Luqman pun reply, ishtaraitu al-qamis al-abyad wa at-taqiyah as-sauda. Ishtaraitu, saya telah beli. Al-qamis, kemeja. Al-abyad, warna putih. Al-qamis al-abyad, kemeja warna putih. Wa, dan at-taqiyah, topi. As-sauda, warna hitam. Di sini digunakan warna muzakkar untuk kata nama muzakkar, dan di sini warna untuk muannas untuk kata nama muannas. Kemudian pegawai itu pun cakap, hal yumkinuka an tuqaddim li raqam at-talab. Hal, adakah, yumkinuka, yumkin, bolehkah ni kamu, yumkinuka, kamu boleh, an tuqaddim, tuqaddim, berikan, li, kepada saya, raqam at-talab, raqam, nombor, at-talab, pesanan. Order number. Kemudian Luqman pun cakap, hasanan raqam at-talab. So kat sini dia bagi 2, 3, 4, 7, 8, 9 ataupun isnan, salasa, arba'a, sab'a, samaniyah, tis'ah. Hasanan, baiklah, raqam at-talab. Order number ataupun nombor pesanan 2, 3, 4, 7, 8, 9. Kemudian pegawai itu pun kata, syukran, intazir lahzah. Hunaka ta'khir fi khidmah at-tawsil. Hal tufaddil an tulghiya ash-shira' am tantazir at-tawsil? So pegawai itu pun cakap, syukran, terima kasih. Intazir, tunggu. Lahzah, sebentar. Tunggu sebentar. Hunaka, terdapat.
takhir kelewatan ataupun delay. Fi dalam khidmah at-tawsil. Khidmah at-tawsil ialah delivery service. Khidmah perkhidmatan at-tawsil penghantaran. Okey, so ada kelewatan delay lah. Hal tufaddil. Hal adakah tufaddil kamu prefer an tulghiya ataupun batalkan asyira' pembelian. Okey, adakah kamu prefer untuk membatalkan asyira' pembelian atau tantazir kamu tunggu at-tawsil penghantaran. Okey, so pegawai itu tanyalah nak cancelkan ke boleh nak tunggu. Okey, so kita tengok Luqman pun cakap. Okey, so sambung sebelah. Luqman cakap, rajaan uridu an ulghiya asyira'. Rajaan please. Atau minta maaf, uridu saya mahu an ulghiya saya batalkan asyira' pembelian itu. Okey, so pegawai itu pun kata, tamaman saudabbir talabaka limuddah 3 ayyam. Okey, tamaman, baiklah. Saudabbir, akan, udabbir saya uruskan. So saudabbir saya akan uruskan. Talabaka, talab ialah permohonan kamu. Talabaka ialah permohonan kamu. Li untuk muddah tempoh 3 ayyam hari amal bekerja. Okey. So dalam ambil masa dalam 3 hari bekerja. So Luqman pun kata, tayyib syukran jazilan ala musa'adatik. Tayyib, baiklah. Syukran jazilan, terima kasih ala di atas musa'adatik, bantuan kamu ataupun bantuan awak. Kemudian pegawai tu cakap lagi, la syukran ala wajib, tidak mengapa. Okey, ataupun tak perlu berterima kasih di atas kewajipan ini. Okey, atau bersenangnya tidak mengapa. Hal adakah hunaka terdapat syai' perkara akhar lain? Ya wahai sayyidi, encik ataupun tuan. So pegawai tu tanya, ada apa-apa lagi ke? Okey, Luqman pun cakap, hal sa'ahsul ala istirdad al-mablagh. Hal adakah sa'ahsul, akan ahsul saya mendapat. So sa'ahsul saya akan mendapat, istirdad pemulangan ataupun refund, al-mablagh bayaran. Okey, bayaran. So muazzaf pun kata, na'am ya sayyidi atamanna laka yawman sa'idan. Na'am, ya. Okey, so Luqman tu akan dapat balik duit refund lah. Ya sayyidi, wahai encik. Atamanna laka yawman sa'idan, I wish you have a nice day. Okey, saya berharap kamu mempunyai hari yang bagus untuk hari ini. Okey, so itu untuk hiwar yang kedua.